Oh, mati saya mu. Kuah dia sangat-sangat pekak molek tu. Oh, pekak usul dia tu. Hmm. 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 Okey, assalamualaikum saya mu. Hari ni abai mai dekat Cedok Bike. Dekat pada tembok. Bunyi kata, makan wairo sini. Memang sangat-sangat baik saya mu. Lejum ikut abai saya mu. Lejum. Okey, saya mu tengok orang tengah beratur. Saya mu nak beli makanan tempat dia. Okey, saya mu tengok makanan vendor dessert sini penuh saya mu. Assalamualaikum, Dik. Dik, gapo gak special dekat Cedok Bike ni? Waalaikumsalam, Be. Kat sini ni banyak menu special. Makanan-makanan vendor pun ada. Ni lah ras malam ni di Zik Inden. Tapi masuk boleh puasa pun kita jual juga. So lagi, Be, ni menu ada seumur lah. Kek coklat emas kita tu, tengok. Bismillah. Kita akan bubur sampai lipoh lah. Ni 12 riyal je deh. Oh, ni pula saya mau tengok kerabu Maggi pun ada tu. Oh, Vietnam Rumi ni comel-comel gitu, yo kecil-kecil gitu. Saya mau bulat-bulat gitu saya mau tengok. Oh, mana nak makan nasi kromok pun ada. Saya mau tengok ayam cheese pun ada, ramen ayam cheese pun ada. Saya mau tengok. Tu, penuh. Saya mau nak makan pulut duyeh pun ada tu. Tengok pulut duyeh dia tu. Oh. Okey, hok ni pula saya mau bertengok hok tengah viral lah ni. Sukiabo. Saya mau tengok. Hok ni tengah viral. Ada juga sini saya mau tu. Hok ni pula kimbap, hok mana nak makan pun ada. Laso pine pun ada saya mau. Okey, assalamualaikum saya mau hari ni. Abang mai dekat Cedok Bike. Saya mau tengok menu atas meja abang ni ke. Memang sangat-sangat meriah molek tu tengok. Penuh saya mau sama meja. Okey, mula-mula ni abang nak makan kerabu Maggi hok viral. Saya mau tengok penuh lauk saya mau. Oh, puas hati kalau kita tengok tu. Kita bubuh kuah dia, saya tengok kuah dia sangat-sangat pekak molek tu. Patut viral pun kalau kita tengok kuah dia tu pun menarik dah tu. Tu bagai comel tu. Kalau kita tengok kerabu Maggi dia tu ke sangat-sangat menarik saya mu tu. Oh, bagai. Bismillah. Wow. Udah besar. Bagus. Okey, hok ni pula, hok viral lah ni. Sukia nasi. Nasi ni beras ni daripada Jepun dah. Saya tengok tu. Kita cuba sos dulu saya mu atas daging dia tu. Oh, pakak usul dia tu. Patut dia kata Sukia ni hok viral, hok sos dah. Ambil daging sikit, kita ambil nasi sikit dah. Bismillah. Wow. Buka puasa dengan menu gini saya mu parti dengan suasana berangin gini bawah pokok gini ke. Oh, sempurna. Bagi tu. Okey, ni pula Sukia daging saja deh. Ni sos dia tengok main peranan tengok pekak molek sos dia tu. Saya mau tengok. Parti. Tengok bagai. Ni kita ambil daging sikit saya mu colek dengan sos dia ni tengok. Jadi habis nak kombinasi dah. Kita ambil salad sikit. Ambil ketulai daging ni letak dalam ni. Tomato sikit. Timun batai sikit. Tu saya tengok kombinasi hari ni. Oh, puas hati tu bagai tu. Bismillah. Wow. Bila tergabung belakang ke temu. Sempurna molek rasa. Sos dia tu main peranan, daging dia tu kan lembut tu kan tak perlu tenaga mana kunyah. Mana nak makan pulut duyeh pun ada juga deh. Kita cuah dulu ni, santan dia tu. Oh, sate dia tu. Tu bagai Saya mau tengok. Oh, mati saya mu. Kita ambil duyeh ni. Oh, saya mu. Kena berangi gini makan pulut duyeh. Sangat-sangat sempurna hidup saya mu ni. Bismillah. Wow. Sate dia tu manis dok. Kalau pulut duyeh setahun ni tak nak berhenti ni habis ni tak mu. Duyeh. Lembut. Okey, ni pula abang nak makan kimbap chicken honey deh. Ni salah satu best seller dia juga deh. Tu. Abang boleh kata ke makan di sini ke bagi belakang saya. Okey, ni pula abang nak makan ras malai deh. Saya tengok ni. Tu.
Oh, lagu ni tu bagai tu. Hmm. Melemuk molek saya mu. Buka puasa dengan puding saya mu. Cerah putih mata deh. Saya tengok puding dia gedik comel kayak tu. Ho. Tu. Bismillah. Wow. Sedap. Okey, hot ni hot so saya mu. Abang nak try saya tengok tu. Ho. Comel kayak tu. Tu bagai. Ho. Bismillah. Wow. Penuh saya mau iti dah ni tengok tu. Wow. Kuati. Okey, last sekali abang kena kuati deh. Berbuka puasa dengan kuati saya mu. Sejuk tekok ni tengok. Oh. Bismillah. Lepas tu hok mana nak minum air, ada juga sini deh. Saya tengok air ni. Bismillah. Oh, ni sedap. Okey, saya mu menu hok abang makan hari ni ke. Memang betul-betul kombinasi yang sempurna saya mu ni. Bagai boh.